Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak ibu bapa merenung sejenak cara kita membesarkan anak. Kerana terlalu ramai anak hari ini bukan gagal kerana malas tetapi penat kerana ditekan. Isi satu, tekanan yang kita tak sedar. Ibu bapa sekalian, kadang-kadang kita menekan bukan dengan tangan tetapi dengan harapan yang terlalu berat. Awak mesti berjaya. Awak tak boleh gagal. Ibu ayah dah banyak berkorban. Ayat-ayat ini mungkin lahir dari kasih tetapi sampai ke hati anak sebagai satu beban. Anak yang ditekan tidak menjadi lebih kuat, dia menjadi lebih takut. Isi dua, perbezaan bimbing dan tekanan. Tekanan berkata, kamu kena ikut cara aku. Bimbingan berkata, ayah ibu ada di sisi kamu. Tekanan fokus pada hasil. Bimbingan fokus pada proses. Tekanan melahirkan anak yang tertekan. Bimbingan melahirkan anak yang bertanggungjawab. Ibu bapa, anak yang dibimbing akan berjalan jauh. Anak yang ditekan akan berhenti di tengah jalan. Isi tiga, anak juga manusia yang sedang belajar. Anak bukan projek yang mesti siap mengikut jadual. Anak adalah manusia yang sedang belajar mengenal hidup. Ada anak cepat, ada anak perlahan, tetapi semua anak perlukan masa dan sokongan. Bila anak jatuh, jangan tambah beban di bahunya. Hulurkan tangan. Itulah bimbingan sebenar. Isi empat, rumah sebagai tempat selamat. Di sekolah, anak dinilai. Di luar, anak dibandingkan. Di media sosial, anak ditekan tanpa henti. Kalau di rumah pun anak ditekan, di mana lagi tempat selamat untuk dia bernafas? Jadikan rumah tempat anak. Boleh mengadu, boleh gagal, boleh bangkit semula. Itulah rumah yang membesarkan jiwa. Isi lima, kejayaan anak bukan perlumbaan. Ibu bapa yang saya kasihi, kejayaan anak bukan perlumbaan siapa cepat. Kejayaan anak adalah perjalanan siapa terus berjalan. Anak yang dibimbing mungkin lambat tetapi dia akan sampai dengan jiwa yang sihat. Anak yang ditekan mungkin laju tetapi mudah rebah. Penutup, Kuwabatul Keinsafan dan Harapan. Hari ini, jika kita sayangkan anak, marilah kita kurangkan tekanan dan tambahkan bimbingan. Kerana anak yang dibesarkan dengan bimbingan akan membesar dengan keyakinan. Dan anak yang dibesarkan dengan kasih akan membina dunia dengan hati yang tenang. Call to action, ikhlas dan lembut. Jika ucapan ini menyentuh hati ibu bapa, jika ia mengingatkan kita bahawa mendidik bukan menekan, subscribe channel Pengetua AI. Semoga setiap perkongsian menjadi panduan membesarkan anak dengan hikmah dan kasih sayang. Terima kasih kerana mendengar. Semoga kita menjadi ibu bapa yang membimbing, bukan menekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.